Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil menggesa supaya siasatan berhubung kejadian pukul melibatkan wartawan sukan Harish Deol dilakukan dengan segera. Jurucakap kerajaan itu menegaskan keselamatan pengamal media khususnya ketika mereka menjalankan tugas tidak boleh dikompromi. Menurut Fahmi, dia dimaklumkan tentang insiden ini ketika menghadiri program di Kota Kinabalu. Malah turut menghubungi Timbalan Presiden Kelab Akhbar Kebangsaan NPC itu untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai kejadian. Wartawan veteran dan pengasas Portal 2213 itu diserang dua individu ketika ingin masuk ke dalam keretanya di Bansar semalam. Menerusi akaun aplikasi X miliknya, Harish memaklumkan diserang dua individu di mana salah seorang turut merakam video dirinya diserang. Ketua Polis Brickfields, Assistant Commissioner Ho Chang Hock mengesahkan telah menerima laporan di Pondok Polis Bansar dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Serangan terhadap Harish merupakan kejadian mengejutkan arena sukan negara selepas kes simbah asid terhadap pemain bola sepak kebangsaan Faisal Halim tahun lalu yang kemudian diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA.